Apa sebenarnya yang berlaku selepas mati dalam kepercayaan Mesir Purba? Ramai tak tahu ada satu ujian yang menentukan nasib roh untuk selamanya. Dalam kepercayaan mereka, setiap manusia akan melalui upacara menimbang jantung di alam akhirat. Jantung si mati akan diletakkan di satu sisi neraca. Di sisi lain pula, diletakkan bulu maat, simbol kebenaran dan keadilan. Jika jantung itu ringan dan seimbang dengan bulu tersebut, ini bermakna hidupnya penuh kejujuran dan tidak banyak dosa. Rohnya akan dibenarkan masuk ke alam yang aman dan kekal. Tetapi jika jantung itu lebih berat, sesuatu yang menakutkan akan berlaku. Ia menunjukkan kehidupan yang penuh dosa dan penipuan. Soalan, apa yang berlaku jika jantung lebih berat daripada bulu maat? Bayangkan, seluruh hidup anda dinilai hanya dengan satu timbangan. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Pernah tak anda terfikir bagaimana orang Mesir Purba melihat roh manusia? Jawapannya bukan satu, tapi lebih kompleks daripada yang kita sangka. Dalam kepercayaan mereka, roh manusia sebenarnya terbahagi kepada beberapa bahagian utama. Antara yang paling penting ialah Ka, Ba dan Ah. Ka dianggap sebagai tenaga kehidupan yang kekal bersama tubuh. Sebab itu, mayat perlu diawet supaya Ka masih mempunyai rumah. Ba pula digambarkan seperti burung berkepala manusia yang boleh bergerak bebas antara dunia hidup dan alam kematian. Dan Ah adalah bentuk roh yang telah sempurna yang berjaya mencapai kehidupan abadi selepas melalui pelbagai ujian. Menariknya, jika salah satu bahagian ini terganggu, roh tidak akan tenang dan tidak dapat mencapai keabadian. Soalan, kenapa roh dalam kepercayaan Mesir Purba terbahagi kepada Ka, Ba dan Ah? Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Pernah tak anda terfikir bagaimana roh tahu jalan di alam kematian? Rupanya, orang Mesir Purba sudah ada panduan khas sejak ribuan tahun dahulu. Ia dikenali sebagai Book of the Dead, sebuah koleksi mantra, doa dan arahan yang ditulis untuk si mati. Kitab ini bukan sekadar tulisan biasa. Ia berfungsi sebagai panduan untuk membantu roh menghadapi cabaran di alam selepas mati. Dalam perjalanan itu, roh perlu melalui pelbagai ujian, termasuk berhadapan dengan dewa dan makhluk yang menghakimi kehidupan mereka. Menariknya, setiap kitab boleh berbeza mengikut individu bergantung kepada status dan kemampuan mereka. Lebih lengkap kitab itu, lebih besar peluang untuk roh selamat. Soalan, kenapa Book of the Dead diletakkan bersama si mati? Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Pernah tak anda terfikir, kenapa kubur Firaun penuh dengan tulisan pelik di dinding? Ia bukan sekadar hiasan, sebenarnya ada fungsi yang sangat penting. Dalam kepercayaan Mesir Purba, kubur dianggap sebagai pintu ke alam lain. Sebab itu, mereka menulis mantra pelindung pada dinding makam, keranda dan objek di dalamnya. Mantra ini berfungsi untuk melindungi roh si mati daripada makhluk jahat serta membantu mereka melalui perjalanan berbahaya di alam selepas mati. Ada juga mantra yang bertindak seperti kata laluan untuk melepasi pintu-pintu yang dijaga oleh makhluk tertentu. Lebih menarik, mantra ini dipercayai mempunyai kuasa sebenar, bukan sekadar simbol atau kepercayaan kosong. Tanpa pelindungan ini, roh mungkin sesat atau tidak akan pernah tenang. Soalan, kenapa mantra pelindung ditulis dalam kubur? Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Pernah tak anda terfikir bagaimana rupa syurga dalam kepercayaan Mesir Purba? Apa yang mereka bayangkan jauh berbeza daripada apa yang kita selalu dengar. Dalam kepercayaan mereka, alam akhirat bukan sekadar tempat rehat,
Tetapi satu dunia yang hampir sama seperti kehidupan di bumi. Ia dikenali sebagai Field of Reeds, sebuah dunia sempurna yang penuh dengan tanaman subur, sungai yang tenang dan kehidupan yang damai. Yang paling mengejutkan, mereka percaya anda akan terus menjalani kehidupan seperti biasa di sana. Anda masih boleh bercucuk tanam, makan, berehat dan hidup seperti di dunia. Tetapi tanpa penderitaan, tanpa penyakit dan tanpa kesakitan. Segala yang anda lakukan di dunia seolah-olah bersambung di alam itu. Sebab itu, orang Mesir Purba dikebumikan bersama barang harian, termasuk makanan, pakaian dan patung pekerja sebagai pengganti diri. Semua ini disediakan supaya kehidupan di alam akhirat berjalan lancar. Bayangkan, mati bukan penamat bagi mereka, tetapi hanya perpindahan ke versi dunia yang lebih sempurna. Dan yang lebih menarik, jika anda gagal dalam ujian selepas mati, anda tidak akan sampai ke dunia ini langsung. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia.